Saya rasa mana-mana pelanggan pun bila tengok cabutan yang pelbagai kategori dan hadiah yang alhamdulillah yang besar menjadi tarikan untuk pelanggan terus menyimpan. Pada masa tu saya on the way ke Pejabat Pos. Jadi saya tak dapat angkat panggilan daripada pihak bank simpanan lah. Okey, masa dalam Pejabat Pos saya pun dah menggigil-gigil tengok mesej ni, betul tak betul. Kemudian pihak BSN buat panggilan pada saya dan meyakinkan saya lah saya menang cabutan ni. Sejujurnya buat masa sekarang ni saya tak ada apa-apa perancangan ni. InsyaAllah saya akan cuba manfaatkan untuk saya dan keluarga saya lah. Okey, nak ikutkan saya mula menyimpan sejak saya mula kerja. Tapi waktu tu biasalah kan, bila start kerja amount yang ada saya akan cuba simpan lah. Kalau ada dalam RM20 saya akan simpan RM20. Kalau ada dalam RM50 saya akan cuba simpan RM20. Tapi tak konsisten macam sekarang ni lah. Dan saya rasa sekarang ni BSN mempunyai platform yang bagus lah untuk sijil simpanan ni, di mana di samping kita menyimpan, kita juga boleh menang pelbagai hadiah dari pelbagai kategori setiap bulan. Dari situ saya termotivasi dan inspirasi untuk menyimpan dan terus menyimpan. Belanja juga, tapi kita kena allocate untuk waktu kecemasan kita lah. Di samping kita boleh menyimpan, kita boleh ada peluang untuk hadiah. Saya amat menyarankanlah supaya kita konsisten menyimpan, di mana setiap apa yang kita simpan tu insya-Allah ada pulangan di sebaliknya. Mari sama-sama kita menyimpan di sijil simpanan premium ini, di mana selain kita menyimpan untuk kecemasan dan juga tabungan, kita layak untuk memenangi pelbagai hadiah. Saya dah menyimpan dan menang di BSN SSP. Anda bila lagi?